Video kali ni khas untuk korang semua yang tak pernah lagi withdraw duit. Maksudnya korang dah cuba banyak apps tapi tak menjadi, dah try withdraw tapi tak dapat. Okey, korang cuba pula aplikasi ni guys. So dekat dalam aplikasi ni total semua duit yang saya dah claim. So guys, aplikasi ni sangat-sangat sesuai untuk korang yang baru nak belajar buat duit tanpa perlu modal, tanpa perlu bayar balik, dan yang paling bestnya korang boleh tebus setiap hari. Dan payment dekat dalam aplikasi ni dalam tempoh 24 ke 48 jam. Maksudnya kalau korang withdraw pagi, mungkin petang korang dah dapat korang punya duit, ataupun kalau korang withdraw petang, esok tu dah masuk korang punya duit guys. Total duit yang saya dah claim dekat dalam 3 aplikasi ni lebih RM1,000. Tapi 1,000 ni bukanlah saya dapat dalam masa sebulan ataupun 2 bulan ataupun 3 bulan. Itu semua total yang saya dah dapat. Dia ada 3 aplikasi yang korang boleh guna. 3 aplikasi ni cara nak main dia sama je, tak ada yang beza. Cuma dekat dalam video kali ni saya review satu app sahaja untuk korang guys. Tapi nanti saya letak link dia dekat bawah video ni. Ada link 3 app dekat bawah video. Sebelum tu guys, kalau korang nak tengok bukti pembayaran yang terbaru ataupun feedback yang terbaru, korang boleh join dekat dalam grup WhatsApp. Ataupun kalau korang yang dah berjaya withdraw duit, korang boleh hantar bukti pembayaran dekat saya guys. So korang boleh klik link dekat bawah video ni kalau nak join dekat dalam grup. Ada 4 grup. Grup 1, 2, 3 dengan 4. Kalau grup 1, 2, 3 dah penuh, korang masuk grup yang keempat. Lepas tu hujung bulan ni kita akan bagi duit percuma. Hari Jumaat InsyaAllah kita akan bagi duit percuma dekat dalam grup WhatsApp. Okey, siapa yang nak cuba aplikasi ni, korang boleh tekan link dekat bawah video ni. Dia ada 3 apps tau. Saya review ni aplikasi RP Reward. Nanti saya letak lagi 2 link apps dekat bawah video. So kalau korang yang baru nak cuba, korang try dulu main. Lepas tu korang withdraw 50 sen. Kalau korang withdraw 50 sen ni masuk dekat dalam Tashengo korang, baru korang try withdraw RM2 pula guys. So jadi kalau korang nak withdraw, korang kena ada coin. Kalau 50 sen, korang kena ada 1,250 coin. Kalau RM2, korang kena ada 3,900 coin. Kalau RM10, korang kena ada 18,000 coin. Dan kalau RM25, korang kena kumpul 45,000 poin. Cara nak dapatkan poin yang pertama, korang claim dulu 1,000 coin dekat sini guys. Korang tekan dekat bahagian bawah ni, nanti korang claim 1,000 coin. 50 sen kena ada 1,200 kan, 1,250. Kena buat sikit lagi task untuk dapatkan coin. Lepas tu dah boleh withdraw. Kalau korang nak tambahkan lagi coin, korang klik dekat bahagian playtime game. Dekat bahagian bawah ni pun boleh korang buat task. Tapi kalau korang tak buat lagi task dekat sini, yang bawah ni dia akan kunci guys. So korang klik dulu dekat bahagian playtime game. Nanti dekat sini dia ada keluar aplikasi yang korang kena download. Korang cari aplikasi yang dia punya task tu, korang kena main macam ni. Dia suruh kita play 1 minit, dia suruh kita play 3 minit. Korang kena cari task yang macam ni guys. So cara nak buat task dia, korang klik dekat bahagian play now. Nanti dia buat masuk dekat dalam Play Store. Korang kena download dulu aplikasi ni dekat dalam phone. Lepas korang download nanti, korang buka dekat dalam apps yang korang download tu. Korang kena main ikut dia punya minit. Contoh dia suruh main 1 minit, 2 minit, 3 minit, 4 minit, sampailah 30 minit. Dia paling banyak sebenarnya 488 minit. Tapi tak perlu buat sampai habis pun boleh guys. Korang main 20 ataupun 30 minit pun dah cukup guys. Lepas tu korang try withdraw 50 sen tadi. Kalau dapat, korang hantar feedback dekat saya. So nanti bila korang dah settlekan task dekat bahagian playtime game, baru korang boleh buat task yang lain. Kalau task yang lain ni, contoh korang boleh jawab survey, korang boleh buat app task, dan korang boleh tengok video untuk dapatkan point. Kalau survey ni, yang ini dah banyak kali dah saya bagi tahu korang. Kalau nak jawab survey, korang kena dapatkan tip dekat saya. Dan survey yang senang kalau korang nak jawab, korang kena try yang Bitlab ataupun CPX. Paling senang CPX lah yang saya dapat banyak feedback. Tapi kena dapatkan dulu tip dekat saya. Jom saya tunjuk contoh. Okay, yang ini contoh feedback dari dorang yang dah berjaya jawab survey guna saya punya tips. So kalau korang nak dapatkan tips ni, korang kena tekan link WhatsApp dekat bawah video ni. Korang boleh cuba nanti guys. Kalau dapat nanti, korang dah try follow. Kalau dapat, korang hantar feedback dekat saya. Lepas tu tips ni korang boleh pakai dekat semua jenis aplikasi buat duit. Maksudnya kalau dekat dalam aplikasi yang korang guna tu ada survey, korang boleh guna tip yang saya bagi dekat korang nanti. Tapi kena pilih survey jenis CPX. Kebanyakan survey yang senang orang jawab, semuanya yang jenis CPX ataupun Bitlab. So nanti bila korang punya point dah cukup, kalau korang nak withdraw duit korang, klik dekat bahagian redeem. Lepas tu korang pilih Tashengo, klik dekat 50 sen. Nanti korang kena masukkan nombor telefon korang. Nombor telefon yang korang daftar dengan TNG, bukan nombor duit now. Cara nak isi nombor telefon, tak perlu letak 6 dekat depan. Contoh 017-581-0918. Lepas tu korang tunggu dalam tempoh 24 ke 48 jam. Kalau duit tu dah masuk nanti dekat dalam TNG korang, korang hantar feedback dekat saya, ok? Lepas tu aplikasi yang kedua, korang boleh guna aplikasi M-Reward. Aplikasi M-Reward dengan aplikasi M-Paisa. Cara nak main 2 apps ni sama je macam aplikasi tadi guys. Korang kena main playtime game, korang kena kumpulkan coin. So bila coin korang dah cukup nanti, baru korang tukar dengan reward TNG. Korang try dulu main, lepas tu korang withdraw 50 sen. Kalau korang withdraw 50 sen tu dapat, baru korang try kumpul yang kedua pula. Maksud saya korang kumpulkan yang RM2. Ok, itu je lah untuk video kita kali ni guys. Kalau korang nak tanya apa-apa soalan, korang boleh komen dekat bawah video ni. Ataupun kalau korang dah try tapi tak menjadi, masih lagi tak dapat, korang boleh komen dekat bawah video ni. Nak lagi senangkan korang, chat je saya dekat WhatsApp. Nanti saya bantu korang yang mana korang silap. Ok guys, kita jumpa lagi di next video insyaAllah. Assalamualaikum, semoga berhasil guys.